bands. Selamat pagi murid-murid, apa kabar Anda semua hari ini? Selamat pagi Cikgu, saya sehat saja Cikgu. Saya sudah bersemangat untuk belajar hari ini. Pagi Cikgu, sehat. Wah, semangatnya kamu udah hari ini. Cikgu suka semangat kelas pada hari ini. Sama juga dengan Wilson. Baiklah murid-murid semua, jadi kita akan mulakan pembelajaran kita pada jenis kata yaitu kata adjektif. Jadi di sini Cikgu sudah menyediakan 3 jenis gambar. Jadi apa yang Cikgu mau di sini? Cikgu mau kamu semua untuk meneka sifat 3 jenis gambar ini. Baiklah, gambar yang pertama yaitu harimau. Jadi sana pilih Wilson. Boleh bagi Cikgu kata sifat bagi harimau ini? Boleh Cikgu. Untuk gambar yang pertama, kata sifat dia garang Cikgu. Wah, betul. Hebat Wilson. Jadi untuk gambar yang kedua, bayi. Jadi saya pilih Nicholas. Sila bagi Cikgu apa sifat bagi gambar bayi ini. Baik Cikgu, untuk gambar bayi tersebut, kata sifat yang sesuai adalah comel. Wah, betul. Oh, berdua sangat hebat. Untuk yang gambar ketiga, Cikgu nak jawapan yang berbeza dari kamu berdua. Jadi yang pertama, Cikgu akan pilih Wilson dahulu. Jadi untuk gambar yang ketiga ini adalah gambar suasana di sungai. Jadi Cikgu nak dengar jawapan dari kamu. Apa sifat daripada gambar sungai ini? Kata sifat bagi gambar yang ketiga, tenang Cikgu. Jawapan saya pula Cikgu, bagi gambar tersebut, kata sifat yang sesuai adalah cantik. Wah, bagus jawapan kamu. Betul. Jadi nampaknya Cikgu boleh katakan yang kamu berdua sudah faham apa kata sifat bagi gambar-gambar yang Cikgu sudah sediakan ini. Beri tepukan. Baiklah murid semua. Jadi seterusnya kita akan masuk ke dalam aktiviti yang kedua, yaitu padankan gambar dan kata. Jadi untuk aktiviti ini Cikgu sudah menyediakan kad gambar dan kata untuk kamu orang menjaga aktiviti ini. Jadi apa yang Cikgu nak kamu semua sila padankan kad kata ini kepada kad gambar yang sesuai. Wilson, Cikgu lihat kamu pada hari ini jangan senyap saja. Kamu oke kah? Saya oke Cikgu, cuma penat sedikit. Tidak apa, mungkin dengan aktiviti yang Cikgu sudah sediakan ini kamu dapat kembalikan lagi semangat untuk belajar itu. Jadi di sini Cikgu sudah sediakan gambar 2 jenis gambar, yaitu gula-gula dan ais. Jadi untuk kata-kata yang sesuai, Cikgu nak kamu pilih. Untuk gambar gula-gula ni jawapan dia manis Cikgu. Untuk ais ni jawapan dia sejuk Cikgu. Wah, syabas Wilson. Kamu sangat bijak memilih kata sifat yang sesuai untuk gambar-gambar ini. Biasalah Cikgu, Wilson ni bos. Syabas, Cikgu suka semangat kamu itu. Oke Cikgu. Selamat pagi dan selamat sejahtera murid-murid. Apa kabar ini? Selamat pagi Cikgu. Sehat Cikgu. Baiklah kalau itu, kalau kamu sudah bersihat saja, Cikgu pun sihat, kalau pun tidak tanya. So pada hari ini kita akan masuk ke dalam 2 aktiviti karangan mini. Di sini awak berdua ada lihat Cikgu sudah sediakan gambar aja serta 5 kata adjektif. Yang pertama, sunyi, selesa, tersusun, luas, dan menarik. Baiklah, berdasarkan ayat yang telah diberikan, Cikgu mau Wilson
untuk bina ayat tak perlu banyak, cuma karangan mini, karangan pendek berdasarkan 5 ayat yang telah diberikan. Cikgu nak kamu masukkan ke 5 kata adjektif dalam ayat yang awak bina. Kemudian selepas awak bina ayat tersebut, cikgu nak awak baca semula karangan mini yang awak hasilkan kepada cikgu dan kepada rakan. Selepas awak baca, cikgu nak awak beritahu beritahu kepada awak ada gunakan kata adjektif atau tidak. Baik, Wilson, awak dah siap? Dah, cikgu. Okey, cikgu nak awak bacakan kepada cikgu dan rakan awak. Bacakan dengan suara yang lantang dan santun. Perpustakaan sekolah saya merupakan tempat yang A few moments later. dan menyiapkan tugasan. Dah. Baik, adakah awak masukkan ke 5 kata adjektif yang cikgu berikan? Ya, cikgu. Baik, bagus. Bagus. Tanya, berikan tumpukan tu diri kita. Baiklah, nampaknya Wilson sudah faham dengan aktiviti kita pada hari ini. Seterusnya, kita akan masuk kepada gambar seterusnya, iaitu gambar kedua, iaitu gambar suasana di dalam kelas. Berdasarkan gambar ini, sekarang adalah giliran Nicholas untuk bina ayat dan membacakan kepada kita. Di sini ada 4 kata adjektif, iaitu ceria, bersih, rajin dan harmoni. Berdasarkan 4 kata adjektif ini, cikgu nak awak bina ayat, kemudian bacakan dengan lantang serta beritahu sama ada awak ada gunakan ataupun tidak kata adjektif tersebut. Cikgu akan beri awak masa dalam 1 hingga 2 minit. Baiklah, masa 2 minit dan habis cikgu berikan. Awak dah siap, Nicholas? Sudah siap, cikgu. Okey, cikgu nak awak bacakan dengan lantang dan jelas. Kemudian awak sebut apa kata adjektif yang telah awak masukkan ke dalam ayat yang awak bina. Silakan, cikgu. Ini jawapan saya, cikgu, berdasarkan gambar dan kata adjektif di hadapan. Okey. Ayat yang berbunyi seperti ini. Suasana kelas yang bersih dan ceria ini A few moments later. teratur dan menyenangkan untuk pelajar-pelajar lebih bersemangat untuk belajar. Jadi itu jawapan daripada saya. Adakah awak masukkan ke 4 kata adjektif yang telah saya berikan? Ya, juga saya masukkan ke 4 tersebut. Wow, Berikan tumpukan. okay. Nampaknya cikgu rasa awak berdua dah faham dan awak berdua pun dah tahu macam mana cara nak bina ayat menggunakan kata adjektif serta menggunakan bahan-bahan sekitar. Baik, memandangkan aktiviti kita sudah tamat, cikgu sebenarnya ada aktiviti tambahan, tapi ini adalah aktiviti perkumpulan. Cikgu nak awak berdua bekerjasama untuk bina ayat berdasarkan kata adjektif yang awak boleh jumpa dalam keliling awak sekarang. So, cikgu berikan masa 5 minit untuk awak berdua fikir dan jadi kata adjektif di sekeliling. Di sini saja, jangan di luar, di sekeliling dan bina ayat. Okey, faham? Baiklah, masa teman-teman. Jadi, cikgu nak seorang baca kata adjektif dan seorang baca ayat yang awak dah bina. Jadi, siapa nak baca ayat adjektif dan siapa nak bina ayat? Sudah baca. Okey, Wilson baca kata adjektif dan Nicholas akan baca ayat lah. Kata adjektif yang serupa ada 3, cikgu. Yang pertama sunyi, yang kedua sejuk, yang ketiga cerah. Okey, boleh saya terima. So, mari kita dengar ayat yang awak berdua dah bina. Cikgu nak awak baca dan sebut setiap ayat yang awak baca tu dengan jelas. Okey, cikgu. Melalui 3 adjektif, yaitu cerah, sejuk dan dingin tadi. Setelah kami dua telah membina satu program, yaitu program tersebut berbunyi seperti ini. Suasana di dalam kelas itu sangat sunyi apabila semua murid memberikan tumpuan sepenuhnya kepada tugasan yang diberikan oleh guru mereka.
cahaya matahari yang cerah masuk melalui tingkap menjadikan bilik tajam lebih kelihatan terang dan selesa. Pendingin hawa yang bertiup sejuk pula menambahkan ketenangan, menjadikan kelas itu tempat yang sesuai untuk belajar dengan fokus. Itu ayat kami buatlah. Berdasarkan ayat yang Allah sebut tadi, cikgu dah dengar 3 kata adjektif yang memang membawa buah, dan juga ada dengan satu tambahan yang tenang. Itu salah satu kata adjektif yang tenang. Baiklah, nampaknya awak boleh duduk. Nampaknya awak berdua memang dah faham. Jadi cikgu rasa kelas kita pada hari ini sampai di sini saja, dan cikgu akan berikan tugasan rumah. Cikgu nak berdasarkan persekitaran sekeliling dalam rumah, cikgu nak awak berdua bina ayat kerangan ini yang ada dalam rumah tersebut. Gunakan kata ini juga lah, jangan gunakan kata jam. Dan kita akan berjumpa lagi pada minggu depan, kemudian kita akan bincangkan. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi. Terima kasih Guru. Sapaan formal ialah sapaan yang digunakan dalam situasi rasmi, beradab dan mengikut etika bahasa. Sapaan tidak formal ialah sapaan yang digunakan dalam suasana santai, casual dan tidak terlalu berprotokol. Sapaan individu ialah sapaan yang ditujukan kepada seorang individu secara khusus menggunakan nama mereka atau menegur keadaan individu. Sapaan non-verbal atau sapaan bukan lisan ialah sapaan yang tidak menggunakan kata-kata tetapi menggunakan bahasa tubuh. Sapaan berkumpulan adalah sapaan yang ditujukan kepada lebih daripada seorang pelajar, sama ada satu kumpulan kecil atau seluruh kelas.